Bersabit dengan berlaku beberapa kes sama ada tulisan Hebrew yang menyinggung perasaan rakyat dan bertentangan dengan dasar negara keseluruhannya. Ini dasar yang merentas parti, sekarang saya faham. Jadi dasar negara termasuk bendera, walaupun apa matlamatnya, itu adalah salah dan saya setuju supaya polis PDRM mengambil tindakan yang sewajarnya. Mana ada negara di dunia seperti mana masa kita dijajah. Orang yang angkat Union Flag itu kita anggap pengkhianat. Sama juga dengan apa yang berlaku soal bendera. Walaupun apa alasan diberikan, saya setuju supaya tindakan diambil supaya menjadi pengajaran, jangan berlaku